Agak-agak kurang kan Alif Rakib pakai perfume apa masa fight? Spray sekali tahan 3 hari. Dia punya tagline kan sampai buat aku terngiang-ngiang guys. Seperti mana yang you guys tahu, Perfume Paradise ada buat collaboration bersama dengan Alif Rakib. Siapa je tak kenal guys Alif Rakib? Beliau merupakan atlet nombor 1 negara guys. Dekat tangan aku sekarang ni ada 2 perfume. Yang pertama adalah The Champ dan yang kedua adalah After Fight. Aku jadi tertarik sebab perfume ni cepat sangat habis. Okay, actually kan aku dah full wearing tau 2 perfume ni. So aku dah ready nak bagi full review dekat korang semua. Untuk The Champ ni dia ada vibes macam Aloe Homme Spot dan dari segi bau tu you akan dapat opening yang sangat-sangat fresh macam shower gel. Bila you pakai this perfume auto nampak macam seorang lelaki yang sangat-sangat gentleman dan juga dominant. Bau yang fresh you just bayangkan je bau limau purut. Very citrusy at the same time dia macam ada sedikit bau spicy yang maybe datangnya dari black pepper. Dari segi ketahanan tu aku just dapat around 6 ke 7 jam on my skin. Dan ini adalah After Fight. Dan ini pula memang simple, bau sama macam Afternoon Swim. This one aku rasa korang mesti suka sebab dari segi bau tu tak terlampau kompleks sangat, orange, citrus dan ada sedikit bau macam halia. If you guys suka dengan Afternoon Swim, this one pun you guys boleh cuba juga. Walaupun yang ini boleh dikatakan perfume yang fresh tapi dia punya longevity bagi aku quite good jugalah. Alif Rakib ni memang kita tahu dia seorang yang sport person punya orang kan. Of course memang akan banyak berpeluh, betul tak? So, kedua-dua ni adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. Selamat mencuba!